Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan buat ulasan perlawanan antara JDT versus Melaka FC, yang mana JDT menang 7-1, satu jumlah jaringan yang besar lah untuk perlawanan ni. Tetapi JDT juga dibolosi apabila menentang pasukan seperti Melaka adalah sesuatu yang perlu diberikan perhatian, sebab JDT banyak bolos lah season ni. Banyak juga game yang mereka dibolosi. Jadi peningkatan ataupun boleh dikatakan JDT ada sedikit mengalami penurunan in term of mereka punya defending side. Untuk attacking side tak ada masalah, mereka boleh score banyak. Tapi untuk defending, mereka boleh dikatakan memang mengurang lah berbanding season-season sebelum ni, apabila untuk kali ni mereka banyak dibolosi. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang positif yang kita boleh lihat untuk pasukan JDT pada perlawanan ni? Perkara pertama yang kita lihat adalah di bahagian defense department. Untuk defense department, dalam segi transition lah, sewaktu pasukan JDT play from the back ataupun the first phase of build up, adalah mereka menggunakan back 3 seperti Matt Davis, Syarul Saad serta Pak Joo Hong di belakang dengan pembentukan back 3, dan mereka akan letak Jonathan Silva di kiri dan Oscar Adibas di kanan lah. Jadi apa yang menarik tentang back 3 ataupun mereka punya penggunaan wingback yang ofensif ni adalah back 3 mereka bermain dengan agak tinggi dalam defensive line yang tinggi. So ketiga-tiga player akan bermain dengan dalam position yang tinggi sehingga masuk ke dalam kawasan middle third ataupun ke kawasan midfield lah. Jadi apa yang bagus bila push untuk backline berada di kawasan midfield ni, mereka ada kelebihan dari segi pemain-pemain seperti Syarul Saad. Sebab apa? Sebab pemain-pemain seperti Syarul Saad ni, mereka ada keupayaan untuk melakukan diagonal pass ataupun mereka boleh buat long ball passing yang memang efektif untuk ke bahagian hadapan. Sebagai contoh, kita ambil gol yang pertama yang dijaringkan oleh pasukan JDT melalui Jonathan Silva adalah bermula daripada satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Syarul Saad kepada Afiq Fazail, dan Afiq Fazail meletakkan bola itu ke dalam kotak penalti untuk mencari Backson, tapi Backson tak dapat. Akhirnya Jonathan Silva yang dapat. So benda tu positif. Jadi ketiga-tiga defense ataupun back 3 pasukan JDT ni, mereka bermain dalam hardline dan mereka punya contribution in term of dalam melakukan ball progression ke depan adalah sangat-sangat efektif. Mereka bukan sahaja boleh bermain dalam small space, tetapi hantaran-hantaran jauh mereka mempunyai accuracy yang tinggi. Jadi benda tu positif. Dan juga dalam defense department, bila mana mereka bermain dalam sistem back 3, mereka makan guna wingback. Dan kalau kita tengok keberkesanan apabila pasukan JDT bermain dengan penggunaan wingback yang bagus, untuk Oscar Adibas dan juga Jonathan Silva memang bagus gila lah, sebab kedua-dua player ni in term of attacking wise, bagaimana mereka contribute dalam attacking memang sangat bagus. Oscar Adibas yang ada kelebihan dari segi untuk dribbling, bawa bola, carry the ball dan sebagainya, manakala Jonathan Silva lebih kepada untuk assist ataupun hantar bola-bola lintang ataupun meletakkan diri dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Season ni Jonathan Silva dah banyak score the goal dengan dia punya pengaruh ataupun involvement, pelibatan dia dalam kotak penalti bila mana dia join the attack. So itu adalah kelebihan daripada Jonathan Silva. Yang tu memang kita tahulah untuk kedua-dua wingback ni memang positif in term of attacking contribution. Tetapi semalam apa yang saya nak highlightkan adalah JDT melakukan rotation position, bermaksud pertukaran posisi dalam padang. Bermaksud kita boleh tengok Jonathan Silva banyak juga bermain di bahagian kanan sebelum dikeluarkan di second half lah, dan di bahagian kiri Oscar Adibas. So ada pertukaran position dalam padang ni, which is baru boleh dikatakan dalam banyak-banyak game ini adalah perkara pertama yang berlaku dalam rotation position untuk pemain kedua-dua. So maksudnya melibatkan kedua-dua pemain. Kalau Oscar Adibas tukar kanan dan kiri dalam satu perlawanan tu dah banyak kali, tetapi pertukaran daripada Jonathan Silva dengan Oscar Adibas dalam satu game, seorang ke kanan seorang ke kiri, boleh dikatakan tak silap saya baru sekali berdasarkan apa yang saya tengok dalam game JDT lah. So benda tu nampaknya menunjukkan yang Jonathan Silva pemain yang berkaki kiri, bila dia main dekat kanan dia boleh bermain dengan efektif dari segi bentuk combination play, bermaksud dia akan bermain 1-2 passes dan juga overlap lah. Tetapi kita tak dapat nampak banyak sangat gerakan-gerakan yang menyerang di bahagian kanan oleh Jonathan Silva. Sebab apa? Sebab
pasukan JDT telah mengeluarkan Jonathan Silva di second half. Maksudnya second half tak nampak lah pelibatan pada Jonathan Silva lebih banyak. Mungkin nak rehatkan Jonathan Silva lah, jadi dia bawa masuk Heberty. Jadi senang kata backline ataupun defense department JDT ni in term of contribution dan sebagainya memang dah bagus. So semalam Shihan pun tak banyak percubaan, tapi one mistake daripada Samuel Castillejo menyebabkan Shihan kena lah, sebab Shihan waktu tu dah out of positioning. Biasalah dalam fasa menyerang kan, so memang Shihan akan naik lah. Tiba-tiba Azim ada technicality yang bagus, score yang tu kena feed balik lah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk bahagian tengah pasukan JDT, untuk bahagian tengah pasukan JDT is very good, influent, free flowing football dan sebagainya. Tetapi untuk game ni saya sebenarnya terpegun. So, to be honest, bagi saya dia is one of the best trio midfield yang JDT ada in term of attacking contribution, bermaksud dari segi menyerang. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat untuk game ni, Afiq Fazail dia banyak cover half space kanan dalam padang lah. Teto Martin half space kiri, dan Nacho Mendes lebih kepada holding midfielder ataupun lebih kepada single pivot. Dia bermain dekat bawah. So apa yang kita suka tentang ketiga-tiga player ni adalah pelibatan Afiq Fazail bila dia banyak contribute dekat kawasan half space ataupun dekat zone 14 in the more central. Dia sebenarnya boleh link up play dan bentuk combination play dalam 1-2 pass dalam small space very effective, dan dia boleh create chances yang lebih bagus untuk menyerang. So benda tu solid mat. Saya suka tengok Afiq Fazail punya roles dalam perlawanan ni. Dia very effective in term of attacking. So dia tak perlu banyak melakukan defensive duty. Dan dalam masa yang sama, bila Afiq bebas di attacking wise ataupun di posisi menyerang lebih bagus, dia punya pressing rate bagus, dia punya interception, dia punya reading game dalam memenangi first ball. Wih, super mat Afiq main. Memang saya suka gila. Manakala untuk Teto Martin, dia punya work rate tinggi. Dia banyak collect bola pada bawah, lepas tu dia naik atas. Tetapi kelebihan daripada Teto Martin ni, dia punya shooting range ataupun jarak long shooting range dia ada accuracy yang tepat. 2 gol yang dia score daripada long kotak penalti mat. Susah nak jumpa pemain muda macam tu. So the credibility yang ada pada Teto Martin ni diguna pakai dengan begitu baik. Dan untuk game ni juga Nacho Mendes menunjukkan satu sisi yang lagi satu yang dia tak pernah tunjuk dalam game, which is dia punya long passing. Yang mana kalau kita tengok dia punya long passing untuk goal Backson, kalau siapa tengok game ni kan, itu the different side of Nacho Mendes. Dia jarang buat benda-benda macam tu. Tapi maksudnya kat sini Nacho Mendes actually the attacking player yang boleh provide satu yang bagus kepada attacking. Dia bukan sahaja boleh main 1-2 pass, move forward dan sebagainya, tapi dia boleh jadi deep line playmaker dengan hantaran. Jadi bagi saya, kalau nak guna efficiency ataupun nak pastikan yang kita dapat the best outcome of Nacho Mendes, adalah kena bagi dia more focusing on attacking dan letak Nacho Insar dekat situ. Tapi untuk game macam Melaka ni, tak perlukan Nacho Insar, sebab ketiga-tiga midfield attacking minded pun dah okey, sebab Melaka memang tak attack langsung. So memang nampak variasi of attacking yang very good lah, dengan 1-2 pass, long ball sebagainya, very effective. Dan di second half JDT buat satu perubahan yang baik, bila mana mereka bawa keluar Jonathan Silva, mereka overload bahagian tengah dengan membawa masuk Heberty. Kemasukan Heberty pula faham lah macam mana untuk game ni kan. Heberty 1-2 pass, dia punya percubaan semua gila, link up play semua, combination play dia bagus. So Heberty menambahkan lagi duka Melaka lah kan. Jadi untuk JDT itu yang membantu untuk JDT bermain. Jadi mereka tak focusing more on wing play. Selalunya kalau ada Arif Aiman, mereka akan fokus more on wing play ataupun out wide area, kawasan lebar. Tapi untuk game lawan Melaka ni, mereka fokus on the midfield and central, and then mereka cuba bentuk combination yang efektif untuk mereka score. Jadi mereka manfaatkan set pieces yang mereka dapatkan, long ball and direct play, dan juga bentuk combination play yang lebih efektif di kawasan tengah. So benda tu menjadi untuk pasukan JDT untuk game ni. Dan untuk Backson dengan Jairo, bagi saya Backson is a very good player. Jairo nampak involvement dia dalam attacking, dalam serangan, tapi in term of goal scoring tak nampak sangat lah. Tapi Backson lagi menyalah untuk game ni. Backson memang unstoppable. Cumanya bila JDT bawa keluar player, bawa masuk Samuel Castillejo, which is
Saya rasa Sama Castillejo ni is the mistake yang JDT pernah buat, sebab dia tak memberi import yang mana nama dia tu besar tapi dia tak pernah memberi import yang positif lagi dalam game JDT. Semalam pun dia punya mistake, hilang bola ke Azim Rahim and then Azim score daripada jarak jauh. So Sama Castillejo bagi saya mungkin JDT dah boleh lepaskan lah kot. Jadi ulasan saya untuk JDT semalam, this is a typical gameplay JDT. This is not typical gameplay JDT, something yang JDT sedang usahakan without Arif Aiman, which is menjadi, tapi sebab lawan Melaka we cannot puji terlalu banyak lah, tapi efektif lah. Untuk Melaka pula, boleh dikatakan gameplay mereka nak defend, tapi attacking sampai tengah hilang. Memang tak menjadi, even ada import yang banyak dan sebagainya, tapi useless. Memang tak memberi impact langsung kepada tim Melaka. Defending wise, mereka banyak tak man to man marking, banyak membiarkan penyerang-penyerang ataupun goal scorer JDT dalam keadaan yang kosong. Contohnya macam Baxter free header, Teto Martin 2 gol tak ada orang block, and so benda tu lambat. Lepas tu mereka punya defense tak boleh nak track running, yang mana kalau kita tengok Baxter, Afiq Fazail apa semua buat run behind the defense ataupun buat running late, buat lari lambat untuk receive the hantaran. Pemain-pemain Melaka ni tak boleh track, mereka tak marking, mereka banyak memberi ruang, loophole banyak, and di exploit oleh JDT very well. Untuk attacking wise, no creativity, midfield tak hidup dan sebagainya. Nasib lah Sama Castillejo buat mistake dan berjaya mendapatkan 1 gol melalui Azim Rahim, which is technical. Azim Rahim tu bagus sebab nak score daripada tengah tu susah. Dia berjaya rampas daripada Sama Castillejo, and then dia shoot, dia nampak Sihan dah out position and score the goal. So kudos lah untuk Melaka sebab berjaya 1 gol, tapi gameplay memang hauk lah. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.